Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Nothing, ting ting ting. Hai guys. So hari ini aku nak buat vlog sebab aku ada beli barang baru dekat belakang ni. Kau nampak tak ni? Ni adalah aku punya cage, kucing aku. Sebab kalau korang tengok lah, aku punya kandang dia kan kecil dan dia tak muat nak duduk. Jadi aku beli yang besar sikit supaya dia selesa duduk kat sini. Jadi kandang ni kita akan letak bahagian sini dan aku akan siapkan dekat belakang lah. Aku akan unboxing and then kita akan pasang dan kita akan set up dekat bahagian sini. You can see here, tempat kandang dia kat sini lah aku letak je. Dan memang sempit, sangat sempit kat bahagian sini. Tapi aku plan aku nak letak bahagian sini. Dan kandang dia ni je, ni pun aku kurang dia time malam aku nak tidur je. Selebihnya dia duduk dekat dalam bilik ni lah. Dan dia selalu berak dekat situ. I beli cage ni dekat Shopee. So kalau korang nak, nanti I letakkan link dekat description box. Beli saiz S sahaja. I punya cat seekor je. So kita tak payah nak beli yang besar-besar. Sebab kita nak letak dalam bilik je kan. Sekarang kita akan ajak aku nak ambil punya gunting. Otis, kamu nak duduk rumah baru? Untuk cage ni dibagi sekali dengan cable tab dan juga yang aku beli ni adalah warna putih sebab tema bilik aku kan warna putih. So that aku beli warna putih. Okay, so ini adalah cage kita. So kita dapat manual punya books, instruction untuk kita nak buat kita punya ni. Okay, so start daripada video ni, video aku tiba-tiba jadi problem mic tak bunyi. So korang dengar je lah aku punya voice over. So time ni aku dah siap buat pasang aku punya cage aku. Dah settle pasang dah dan ni lah hasil dia. Cantik, sangat minimalis dan sangat estetik je. So muatlah untuk 2 ekor anak kucing. Kalau korang nak bela ibu yang sepasang tu mungkin tak muat ataupun mungkin korang boleh lagi lah letak. Jangan lebih daripada 3 ekor. Dan aku plan aku nak tukar untuk letak dekat sebelah sini lah. Which is aku akan letak sangkar dia dekat sebelah situ. Dan ni adalah anak-anak buah kita. Kita kerah mereka untuk diorang tolong aku pasang aku punya cage ni. Walaupun diorang ni kecil, diorang ni sangat-sangat rajin dan minat lah dengan binatang aku ni. Dan sangat-sangat rajin nak tolong aku. Kadang-kadang aku pun annoy juga. Tapi tak apalah sebab diorang rajin, tolong je lah. Macam tu, gitu. Jeng. So sekarang ni kita dah tiba masanya untuk kita nak alihkan kita punya sangkar baru letak dekat sebelah sudut belakang ni. Dan yang ni kita akan alihkan. So kita akan kemah-kemah dulu barang-barang makanan apa semua. Kita akan asingkan dulu dekat sebelah sana. And then kita akan ambil barang-barang kita ni dan kita akan letak dekat sebelah situ. Lepas kita alih tu kita kena sapu lah sebab banyak habuk-habuk kan, sampah-sampah yang ada dekat bawah-bawah tu kenalah sapu bagi nampak cantik. So aku alihkanlah aku punya sangkar baru ni letak dekat sebelah sudut hujung sana tu sebab aku akan letak kucing aku dekat sebelah sini. By the way sangkar dia comel gila, serius aku tak menyesal beli. Kita juga letak lah kata rumput palsu ni untuk dia nak senang untuk dia nak tidur kan, selesa sikit kan. Tak adalah dia sejuk bila dia duduk dalam sangkar besi. So aku akan buka aku punya kucing aku and then kita akan letak dekat sangkar baru. Tu dia kucing aku. Aku harap dia sukalah dengan rumah baru dia ni kan. Sebab ni agak selesa lah bagi aku untuk dia seekor dan sangatlah selesa dan sangat-sangat cantik dan kemas lah bila kita letak dalam bilik macam ni. Daripada bahagian sudut depan macam ni lah kejadian dia. Ya cantik kan. So dia duduk dekat sebelah. Aku sengaja letak dekat sebelah tingkap sebab senang kalau dia berak nanti aku boleh buka tingkap untuk hilangkan bau-bau dia macam tu.